Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel yang tak seberapa ni, iaitu channel Toku Malaysia. Jadi kalau korang peminat Tokusatsu, jadi korang dah singgah di channel yang betul. Okey, jadi hari ni kalau korang tengok thumbnail pun korang dah tahu saya nak review apa kan. Dan kalau korang tengok dekat sini, kenapa ada satu box ni kan? Jadi hari ni saya bukan nak review satu, tapi saya nak review dua. Bukan dua, tapi tiga guys. Tiga sekaligus, iaitu figure keluaran terbaru daripada Keyplay yang mana kalau korang pernah tengok saya review Ultraman Reboot, Ultraman Reboot punya Keyplay, yang mana video tu memang dapat views yang kau-kau lah kan. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat korang sebabnya views tu dah dapat 12,000 kot tak saya. Jadi hari ni saya dapatkan yang volume kedua yang memang paling baru yang mana hari ni kalau korang tengok thumbnail pun korang dah tahulah saya nak review Ultraman apa kan. Saya akan review Ultraman TDG ataupun trio TDG era Heisei yang paling awesome, iaitu Tiga, Dyna dan juga Gaia. Okey, tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih juga kepada korang kerana channel ni dah dapat 800 lebih subscriber kalau tak silap saya waktu saya buat video ni. Jadi saya harap kita boleh dapat 1k subscriber pula lah. Okey, jadi untuk hari ni saya beli trio TDG ni sebabnya saya memang tak boleh nak lawan diri saya, sebabnya diorang kali ni memang diorang kau-kau diorang keluarkan trio TDG tu dalam satu volume yang sama guys. Jadi saya sebagai fans trio TDG ni tak boleh nak buat apalah, memang terpaksa belilah ketiga-tiga ni kan. Jadi untuk pengetahuan korang juga, ada beberapa karakter yang saya nak macam Nexus dan juga Cosmos dan juga Mebius. Jadi memang banyak guys. Untuk volume kali ni memang sangat berbaloi lah. Saya rasa kalau korang beli satu set pun berbaloi sangat lah kan. Okay, jadi tapi disebabkan saya bukanlah kolektor yang kaya, jadi saya ambil trio TDG ni. Dan untuk pengetahuan korang, saya dapat dengan harga yang sangat murah yang mana untuk ketiga-tiga kotak ni saya beli di App Starbucks. Korang tahu berapa saya dapat? RM64 je guys. Memang sangat-sangat murah. Itu termasuk shipping daripada China. Kalau korang nak cari dekat Shopee pun ada, tapi kalau dekat Shopee yang saya jumpa paling murah sekitar harga RM29 lah kan. Kalau korang beli tiga trio TDG tu saya rasa dalam RM87 lah Korang darab kan 29 darab 3 jadi 87. Jadi saya dapat 3 ni dengan harga RM63 ataupun RM64 je guys. Memang sangat murah guys. Kalau contohlah dapat satu box ni RM25 pun memang pada pandangan saya kalau darab 3 pun dah 70 lebih dekat saya. Jadi mahal jugalah. Tapi dengan RM64 saya dapat 3 figure ni. Dah dapat 3 figure, lepas tu dapat pula figure yang saya nak ataupun yang memang saya pilih. Jadi memang sangat berbaloi lah. Jadi kalau korang nak beli dekat kedai yang saya beli, korang boleh tengok dekat description box saya sediakan link kedai yang saya beli. Tapi ini apps Taobao Kalau korang nak cari dekat Shopee pun boleh. Kat Shopee pun dah ada jual. Okey, kita akan review detail box dia terlebih dahulu sebelum kita tengok figure dia. Jadi macam biasalah, dekat sini ada 3 box. Saya takkan review 3 box lah sebabnya dia punya artboard tu sama je, dia punya design tu sama je. Jadi saya akan pilih satu je dan kita akan tengoklah detail dia dan kita akan tengok volume kali ni ada Ultraman apa je lagi. Okey, jadi tanpa kita nak cakap lagi, jom kita tengok detail box dia terlebih dahulu. Let's go. Okey, untuk volume yang kedua ni kita akan pakai model utama dia iaitu Ultraman 3 Okey, jadi macam biasa kalau dekat bahagian atas ni akan ada logo Keyplay, kemudian ada tulis Zero Mungkin ini dia punya line up iaitu Zero Saya tak tahulah apa nama line up ni sebab bahasa Cina, tapi saya anggap ini line up Keyplay versi Zero lah Lepas tu ada tulisan bahasa Cina yang saya pun tak faham dekat sini dan ditulis dekat sini 2 ataupun 2 menunjukkan bahawa ini mungkin volume yang kedua lah Kalau korang nak tahu, sebelum ni kita punya model utama adalah Ultraman Zero Jadi kali ni dia pakai Ultraman 3 lah. Dan dia punya background ni pun pakai color yang baru iaitu color biru dan juga kuning dan juga dekat sini tak ada sebarang efek lah untuk dia punya finishing box. Dengan tepi box ni dia akan tunjuklah bahawa figure ni ada beberapa artikulasi yang baru. Okey, kalau nak dibandingkan dengan Keyplay yang saya pernah review sebelum ni, keluaran Reboot dan juga yang volume ni ataupun line up Zero ni paling bagus Dan macam biasa kita akan dapat stiker Suburaya. Kalau korang beli apa-apa figure berkaitan Ultraman, kalau tak ada stiker Suburaya, korang boleh persoalkan lah korang punya figure tu original ke tak original. Kalau korang tengok macam ni, yang Keyplay punya ni pun memang dapat stiker Suburaya yang paling latest lah, atau paling baru. Jadi memang original lah. Dan dekat sini ada juga logo SCLA. Biasanya kalau korang beli brand Cina, figure-figure brand Cina memang akan ada lah SCLA ni. Jadi kalau korang ada SCLA ni pun, insyaAllah korang beli figure yang original. Di sisi satu lagi dia akan
tunjukkanlah figure Ultraman Ginga Victory Kalau untuk pengetahuan korang, Ultraman Ginga Victory ni adalah secret untuk volume kali ni dan dia ada tunjuklah beberapa aksesori tambahan dia, dapat stand base yang boleh gerak macam ni, dan itu je lah untuk bahagian CC yang satu lagi ni. Okey, ini di bahagian belakang box yang mana dia akan tunjukkan line up Ultraman untuk volume kali ni. Korang tengoklah betapa banyaknya Ultraman kali ni sampai tak muat nak letak dekat tepi ni. Jadi diorang terpaksa alihkan line up Ultraman yang ada untuk volume kali ni dekat belakang guys. Memang banyak Jadi jom kita tengok satu persatu Ultraman apa je yang ada dan apa je yang kita akan dapat untuk volume kali ni. Okey, kita akan mulakan daripada atas. Yang pertama kita akan ada Ultraman 3, Dyna dan juga Gaia lah. Ketiga-tiga ni kita akan review kejap lagi, yang mana saya dah beli ketiga-tiganya. Kemudian kita ada juga Ultraman Cosmos, Ultraman Zero, Ultraman Max, Ultraman Mebius dan juga Ultraman Nexus. Ini pun memang salah satu figure yang orang cari yang pada pandangan saya pun memang sangat-sangat style lah. Tapi malangnya guys, Ultraman Nexus ni kalau tak silap saya, dia ni pun macam secret juga. Okay, selepas Ginga Victory kita ada Ultraman Nexus yang mana Ultraman Nexus ni pun secret yang kedua lah orang kata kan. Jadi harga dia agak mahal lah, sebab tu saya tak beli. Saya bercadang nak beli Dyna dan juga Nexus, tapi sebab Nexus ni mahal, jadi saya terpaksa cancel lah Jadi kalau korang nak saya review Nexus ke Mebius ataupun Cosmos, korang boleh komen dekat bawah Cuba korang undi tiga ni mana yang korang nak, ataupun mana-mana lah. Kalau korang komen dekat bawah, saya akan cuba beli satu je lagi. Yang mana dapat like ataupun yang dapat komen yang banyak orang nak, saya akan belilah. Kemudian kita akan dapat, saya tak tahulah ni apa nama dia, kalau korang tahu korang boleh komen. Kemudian kita ada secret yang utama untuk volume kali ni, iaitu Ultraman Ginga Victory kat sini kalau ada fans Ginga Victory, korang boleh komen kat bawah lah. Tapi saya takkan review lah ni, sebabnya harga dia memang sangat mahal lah. Okey, bahagian atas box ni tak ada apa yang menarik, hanya ada tulisan Ultraman dan juga keyplay. Di bahagian bawah ni hanya ada tulisan bahasa Cina yang tak penting dan korang takkan baca pun kalau korang beli. Jadi untuk keseluruhan detail box dia, dan Alhamdulillah saya dapat box yang baik kali ni, yang tak ada sebarang damage. Tapi pada pandangan saya agak kurang suka lah kombinasi warna kuning dan biru ni. Saya rasa volume yang sebelum ni, yang Ultraman Reboot tu, yang mana Ultraman Zero ada semua tu kan, saya rasa itu jauh lebih baik lah dan lebih cantik lah. Tapi pada saya yang ini pun not bad, tapi not my favourite lah. Okay, jadi untuk keseluruhan detail dia untuk box ni, saya boleh bagi 7.5/10. Mantap. Okey, jadi inilah saat-saat yang dinanti. Jadi jom kita sama-sama unboxing, dan nanti tengoklah saya akan pasang dan saya akan tunjukkan hasil dia, dan kita akan tengok jugalah aksesori apa je yang kita akan dapat untuk trio TDG kali ni. Let's go. Alamak guys, terkoyak lah pula. Saya tak suka betul lah packaging macam ni. Otak dah lawa. Aduh, tak apalah, kita sambung unboxing. Okey, tapi sebelum saya keluarkan kad karakter dia, jadi macam biasa kita akan tengok dulu apa yang kita akan dapat lah bila kita dah unboxing. Yang pertama kita akan dapat satu manual book macam ni Okey, manual book ataupun manual paper lah untuk instruction cara pasang figure dia. Kemudian korang akan dapat dua plastik macam ni lah, yang mana dalam dua plastik ni akan ada model kit dia. Okey, jadi inilah masa yang kita tunggukan. Kita akan tengok kita akan dapat Ultraman 3 ke, Dyna ke, Gaia dulu. Okey, jadi jom sama-sama kita tengok. Kita akan dapat Ultraman Gaia guys. Okey, kita dapat Ultraman Gaia untuk kotak yang pertama ni lah. Okey, kalau korang tengok dekat sini, ini gambar dia memang sangat cantik, dan kad dia ni pun just simple tapi nice Untuk artwork dia saya suka kali ni. Tak ada warna biru tu kan, jadi nampak lebih cantik lah Tapi saya macam pelik guys, kenapa manual dengan dia punya kad sama? Adakah manual ini pun spoiler untuk apa yang kita akan dapat? Tak apa, jom kita tengok box yang kedua. Kalau kita dapat manual yang selain daripada Gaia, maksudnya betul lah tu, manual pun dah spoiler Let's go. Okay guys, jadi bila kita dah buka box yang kedua, jadi betul lah manual ini dah spoiler iaitu nampak manual untuk kali ni berbeza. Tadi Gaia kan, yang ni Ultraman 3. Jadi sah-sah lah kita dapat Ultraman 3 untuk box yang kedua ni. Dan kalau korang tengok kad dia pun memang betul lah Ultraman 3. Okay, jadi disebabkan kita dah dapat 3 dan juga Gaia, jadi yang terakhir ni confirm lah kita dapat Ultraman Dyna terbalik. Okay, jadi kita akan dapat Ultraman Dyna untuk box yang terakhir ni. Jadi jom kita sama-sama pasang dan kita tengoklah hasil dia macam mana, bagus ke tak bagus. Let's go.
Okey, jadi macam inilah rupa dia, yang mana nanti kita akan pasang figure dia. Kemudian ini adalah stand base dia. Memang meriah guys. Jadi saya akan skip part saya pasang sebabnya banyak iaitu 3 figure saya nak review hari ni. Jadi untuk memendekkan video dan juga durasi video, saya akan skip lah bahagian untuk pemasangan dia. Jadi korang boleh tengok hasil dia lepas ni. Tapi untuk dia punya rupa bila korang dah keluarkan daripada box ni macam ni lah. Okey, jadi korang kena pasang sendiri figure dia, dan barulah korang boleh cantumkan dia menjadi satu figure yang lengkap. Jadi jom kita sama-sama pasang dan kita pergi ke detail dia selepas ini. Let's go. Okey, ini adalah aksesori tambahan yang kita akan dapatkan melalui trio TDG ni. Yang pertama, yang warna biru ni. Okey, belah kanan ni adalah aksesori untuk Ultraman Dyna. Yang tengah ni aksesori untuk Ultraman 3, dan di hujung kiri ni adalah aksesori untuk Ultraman Gaia. Jadi kita akan tengok detail satu persatu aksesori yang kita akan dapatkan untuk setiap figure. Okey, yang pertama untuk Ultraman Dyna, macam biasa kita akan dapat stand base dan juga efek biru macam ni Yang ini memang sangat smart guys. Keyplay saya puji untuk dia punya stand base ni sangat style. Kau tengok, siap boleh pusing lagi. Cumanya kurang dia satu je tu. Satu je kurang dia. Korang tahu apa? Dia tak bagi stand. Okey, dia bagi base je, standnya tak ada. Okey. Tapi tak apalah, dengan harga yang murah macam ni berbaloi sangat guys. Okey, memang smart pula tu. Asyik ada efek lagi. Korang tinggal dapat stand ni je, auto handsome lah. Kemudian korang akan dapat efek lah untuk Ultraman Dyna. Okay, saya tak tahulah apa nama dia punya skill ni. Jadi kalau korang tahu, korang boleh komen Yang ni Dyna Slash ke Beam Slicer ke, saya tak tahu. Sebabnya saya memang tak ingat nama-nama skill ataupun dia punya jutsu Jadi kalau korang tahu, korang boleh komen dekat bawah lah. Tapi untuk detail dia sangat cantik. Korang tengok, dia pakai transparent plastik macam ni, warna biru. Okay, memang sangat-sangat cantik lah. Dan dekat sini nampak dia bercantum terus dengan tangan dia. Jadi nanti kalau korang nak pasang, sangat senang lah. Korang just cabut tangan dia dan pasang tangan yang dah bersambung dengan efek ni. Okay, memang sangat-sangat cantik dan sangat nice lah. Mantap. Dan yang terakhir, korang akan dapat sepasang extra part tangan lah. Yang mana ini part tangan yang terbuka macam ni untuk buat flying pose ataupun untuk buat forsen. Okay, tapi untuk detail dia just nice je. Okay, jadi untuk ke semua figure nanti korang akan dapat semua part tangan yang sama lah. Okay, jadi saya akan review satu ni sahaja, dan kita akan tengok aksesori tambahan untuk Ultraman lain pula. Let's go. Dan ini adalah base untuk Ultraman 3 Dia pakai efek warna kuning macam ni. Kalau Dyna warna biru. Jadi untuk 3 dia pakai efek kuning macam ni lah. Okay, memang sangat cantik lah. Jadi saya tak ada apa untuk komplain base ni, kecuali satu perkara je, iaitu dia tak bagi stand. Tapi tak apalah, saya maafkan. Overall memang sangat cantik lah. Kemudian korang akan dapat efek kosen untuk Ultraman 3 Zephyrian kosen. Nanti korang boleh lekatkan saja di bahagian lengan figure korang. Okay, dekat sini nampak, korang lekatkan saja di bahagian lengan dia, dan korang dah boleh dapat dah pose untuk Zephyrian kosen Ultraman 3 Jadi sangat simple dan sangat mudah lah dia punya application untuk letak pada figure dia. Jadi korang boleh main dan korang boleh gantikan aksesori part dia dengan senang lah. Mantap Keyplay. Dan yang terakhir, korang akan dapat base untuk Ultraman Gaia yang warna merah macam ni. Memang menyerlah habis, dan memang macam biasalah sangat cantik. Kurang dia cuma tak ada stand. Tapi overall base dia daripada Keyplay ni memang padu. Dan korang akan dapat satu efek. Saya tak tahulah ni efek apa guys. Kalau korang tahu apa nama skill ataupun nama efek ni, korang boleh komen dekat bawah Dia efek dia macam lebih kurang macam Dyna tadi. Dyna Slash tu apa kan nama dia. Tapi ini versi Gaia lah. Okay, warna merah macam ni. Dia tajam macam ni, nampak. Dan dia pakai plastik transparent warna merah macam ni lah. Memang sangat nice. Yang lebih menarik untuk tangan dia ni, okay, tangan dia bukan macam yang 3 dan Dyna, yang mana dia ada colokan dekat sini. Okay, colokan ni korang boleh letaklah efek dia dekat tangan dia macam ni. Okay, nampak? Cantik guys. Jadi nanti kalau korang nak pasang efek dia, korang kena pasang sekali dengan tangan dia lah. Okay, memang mantap lah. Jadi untuk overall aksesori tambahan dia ni, saya tak ada apa nak komplain. Kesemua ni sangat-sangat berguna dan sangat bagus lah. Jadi saya boleh bagi aksesori tambahan untuk trio TDG ni 8.5/10. Mantap. Jadi inilah dia ketiga-tiga trio TDG kita bila kita dah siap pasang figure dia guys. Macam mana? Memang sangat cantik kan? Memang sangat-sangat kemas. Korang tengok, lama, memang cantik guys. Mungkin saya punya video kualiti tak berapa bagus, tapi kalau korang pegang sendiri memang sangat-sangat cantik Dan saya minta maaf sebabnya Dyna ni dia tak ada stand base Saya tak ada stand base lebih. Jadi saya terpaksalah pegang dia
Okey, jadi korang boleh tengok sendiri, ini Ultraman Gaia, Ultraman Dyna dan juga Ultraman 3. Yang mana memang sangat-sangat cool dan sangat smart lah bila diorang ni bersama jadi untuk detail dia korang boleh tengok sendiri Okey, kalau kita tengok dengan lebih dekat sini, bahagian muka dia memang sangat sama lah macam dekat dalam series dia kan. Memang nampak muka Ultraman Dyna tu, dan dia pakai transparent part untuk bahagian mata dia ni, korang boleh nampak. Ini bukan cat jadi detail dia tu lebih cantik lah dan lebih nampak kemas lah daripada cat kan. Dan untuk bahagian kepala dia memang dapatlah muka Ultraman Dyna tu. Kita pergi ke bahagian badan, cat dia semua memang sangat cantik, tak ada sebarang yang comot korang boleh katakan dekat situ. Memang sangat-sangat detail lah. Okay, walaupun cat dia simple je, tapi yang penting tak ada yang comot guys. Bahagian belakang macam biasa, tak ada sebarang cat daripada bahagian kaki sampai ke dia punya bahagian pinggang ni. Tapi bila dah start dekat bahagian belakang ni, dia dah ada balik cat Okay, korang boleh tengok warna emas dia dah ada, warna merah dia ada, biru dia ada. Cuma sayang daripada pinggang sampai ke bawah dia tak ada cat bahagian belakang ni pun ada cat. Bahagian tangan dia semua adalah dia punya painting tu. Okay, untuk color timer dia pun dia pakai cat sayang sangat kalau dia pakai clear part macam bahagian mata ni, memang saya rasa lebih cantik lah untuk color timer dia. Tapi untuk overall detail dia, Dyna ni memang sangat smart lah. Jadi untuk Dyna saya boleh bagi 8.5/10 guys. Memang sangat smart lah. Seterusnya kita ada Ultraman penghancur jalan raya ataupun bumi, iaitu Ultraman Gaia guys. Full lama, detail dia memang sangat cantik. Korang boleh tengok bahagian muka dia memang sangat-sangat kemas lah. Dengan mata dia yang pakai clear part plastik macam ni, warna emas di bahagian kepala dia, dan yang paling saya suka warna silver dia warna silver dia memang sangat-sangat cantik dan metalik lah. Okay, korang boleh tengok sendiri, memang sangat-sangat cantik guys. Untuk Gaia ni saya suka sangat lah. Design dia pun sangat cantik. Color timer dia check warna hijau ataupun biru macam ni. Dan untuk detail-detail bahagian badan dia semua dah dicat jadi pada pandangan saya tak ada sebarang masalah lah untuk dia punya cat ataupun dia punya detail tu. Memang semua dapat lah guys Memang nampak lah Ultraman Gaia bukan Ultraman lain. Dan untuk bahagian belakang macam biasa, sama je macam Dyna tadi. Okay, yang mana bahagian belakang ini dia cat separuh je, okay, sampai di bahagian dada dia ni. Dan start daripada pinggang ke bawah dia tak ada sebarang cat tapi tak apalah, saya boleh maafkan dengan figure yang murah macam ni. Memang sangat-sangat kemas lah guys. Okay, jadi untuk Ultraman Gaia ni saya boleh bagi 9/10 guys. Saya rasa Gaia lagi kemas dan lagi cantik lah daripada Dyna punya. Mungkin saya rasa sebab dia punya armor warna hitam ni, nampak dia punya dada tu lebih menyelah ataupun nampak lebih gagah lah untuk Ultraman Gaia ni. Memang mantap guys. Dan yang terakhir kita ada Ultraman 3 Jadi untuk detail dia sama je macam Gaia dan juga Dyna, yang mana mata dia pun masih lagi pakai clear part macam ni. Dan muka dia tu memang sangat smart dan kemas lah. Memang nampak lah muka Ultraman 3 tu. Dan untuk cat di bahagian badan dia, armor dia semua tak ada sebarang cat yang comot korang boleh tengok sendiri. Memang sangat-sangat cantik. Sampai ke bawah pun dia cat bahagian tepi ni pun sama, ada juga cat dia. Okay, memang sangat-sangat cantik lah. Jadi untuk keyplay ni saya tak ada apa sangat lah untuk komplain Untuk cat dia ni memang dah memadai lah dengan apa yang kita dapat. Dan yang lagi bestnya, artikulasi dia saya rasa jauh lagi bagus lah untuk figure sekecil ni. Jadi memang sangat mantap. Kalau tengok cat dia sebelah belakang ni macam biasalah, sampai sini pinggang ke bawah tak ada sebarang cat lah, kecuali dekat sini dia ada warna ungu sikit di bahagian kaki atau paha dia sampai di bahagian punggung dia ni. Okay, jadi untuk 3 ni pun smart juga. Saya boleh bagi skor untuk detail Ultraman 3 ni sama je macam Ultraman Dyna, 8.5/10 guys. Memang mantap lah ketiga-tiga ni. Padu. Okey, kita akan pergi ke bahagian artikulasi untuk figure keluaran Keyplay yang terbaru ni. Okey, kalau macam yang korang tahu, Keyplay versi ni memang yang paling bagus artikulasi dia. Dan sebelum kita review artikulasi dia, untuk pengetahuan korang, plastik yang digunakan ni pun sangat solid dan sangat sedap lah untuk korang pegang. Dia tak rasa kosong ataupun rasa plastik yang murah lah. Jadi kalau korang tanya saya, memang rasa berkualiti lah dia punya plastik tu. Okey, jadi jom kita review artikulasi dia. Saya pakai Ultraman Dyna sahaja, sebabnya artikulasi untuk Gaia dan juga 3 pun sama je. Jadi saya akan pakai Ultraman Dyna sahajalah. Kita mulakan dengan bahagian kepala dia terlebih dahulu. Untuk bahagian kepala boleh mendongak sejauh ini okey. Tambah lagi dengan artikulasi di bahagian leher dia, jadi korang boleh mendongak sejauh ni lah. Okey, bolehlah untuk buat flying pose tu.
memang sangat nice. Dan untuk menunduk ke bawah pun jauh guys. Okay, korang boleh nampak dekat sini. Korang boleh tengok lah, dia punya menunduk tu memang sangat-sangat jauh lah, dibantu dengan artikulasi di bahagian leher dia ni. Jadi dia lebih leluasa dan lebih banyak lah poin artikulasi untuk bahagian leher dia. Memang sangat mantap. Untuk bahagian lengan dia boleh mendepa sejauh ni. Okey, kalau untuk angkat sampai atas tak boleh, tapi bolehlah untuk dapat 90 darjah macam ni. Dan korang boleh rotate 360 darjah tanpa ada sebarang masalah. Dan dekat bahagian bicep ni ada artikulasi yang ini memang favourite saya lah. Kalau figure ada artikulasi di bahagian bicep ni memang sangat best lah. Okey, jadi diorang ni pun ada untuk keyplate ni, jadi sangat-sangat best. Dan ada artikulasi di bahagian siku yang mana bukan 90 darjah. Siku dia ni boleh pergi sampai ke atas macam ni. Dia pakai double joint dekat sini. Memang sangat-sangat mantap lah untuk artikulasi lengan ini. Memang sangat kemas. Untuk bahagian dada dia ni, okay, bahagian dada ni ada artikulasi sedikit untuk membantu figure kita membongkok ke belakang macam ni lah. Dan dia boleh ke depan sedikit macam ni. Okay, tapi memang sangat leluasa lah. Kalau korang main nampak, range dia tu sangat jauh dan sangat selesa. Tak ada rasa takut patah ke apa ke. Memang sangat-sangat sedap guys. Okay, memang artikulasi dia ni win lah. Korang tengok, sampai jadi macam ni ada lubang sekali. Okay, jadi kalau korang tak nak lebih-lebih sangat, korang boleh masukkan balik. Dan di bahagian pinggang ni pun ada artikulasi yang sangat-sangat sedap dan sangat-sangat mantap lah. Nampak? Bila ada artikulasi macam ni, korang boleh bengkokkan figure korang macam ni. Dan boleh menunduk sejauh ni guys. Memang jauh full lah, memang mantap guys. Jadi nampak ada macam boleh buat dab pula. Okay. Okay, jadi untuk bahagian pinggang, badan di semua ni tak ada masalah lah. Memang sangat-sangat berbaloi dan sangat-sangat kemas lah. Sangat-sangat padu. Untuk bahagian kaki dia boleh menendang sejauh ni. Okay, biasa je, standard. Untuk menendang ke belakang sejauh ini korang nampak, sejauh ni dia boleh menendang ke belakang. Dan untuk bahagian lutut ini ada artikulasi, adakah? Okey, cantik. Double joint juga, jadi boleh menendang sejauh ini. Tapi tak adalah sampai boleh tendang bahagian belakang ni kan. Tapi ini pun dah kira jauh lah guys. Kemudian dia ada artikulasi di bahagian peha, yang mana memang saya sangat suka lah. Kalau figure ada artikulasi di bahagian peha ni memang sangat-sangat nice lah. Okay, kau boleh nampak ada artikulasi di bahagian peha, memang sangat cantik. Tapi kalau untuk split figure ni, dia tak boleh split jauh sangat. Boleh. Okay, mantap guys. Okay, saya ingatkan tak boleh split ni. Nampak? Artikulasi figure ni memang sangat-sangat mantap guys. Ini memang padu habis. Nampak boleh split sejauh ni. Dan di bahagian kaki ni pun ada artikulasi lah, tapi dia ketat sikit. Okay, dia boleh 360 macam ni, boleh ke kiri macam ni, boleh ke kanan macam ni. Kalau ke atas sejauh ini, kalau ke bawah memang jauh lah. Okay, ke bawah sejauh inilah. Okay, jadi untuk artikulasi keyplate ni, yang versi ni yang kecil ni, memang tak diragukan lagi guys. Memang sangat-sangat best. Kalau korang tanya saya figure apa yang paling best artikulasi dia, saya akan bagi tahu yang inilah paling best. Jadi kalau korang suka main figure, memang figure ni sangat-sangat berbaloi lah untuk korang beli. Jadi untuk artikulasi keyplate ni, saya boleh bagi 9.5/10 guys. Memang sangat-sangat mantap. Sikit lagi dah dapat 10. Padu. Okey, jadi ini adalah ketinggian di antara blokis Kamen Rider Ryuki dan juga keyplate Ultraman 3. Kalau korang tengok dekat sini, blokis memang lagi kecil lah daripada Ultraman 3. Dan kalau korang tanya saya mana yang saya lebih prefer ataupun saya lebih suka, of course saya akan jawab keyplate Ultraman 3 ni. Okey, ataupun keseluruhan keyplate punya versi ni lah yang saya rasa figure ni jauh lagi berbaloi korang beli daripada blokis. Saya minta maaf, saya bukan tak suka blokis ke apa, tapi kalau korang tengok sendiri, proportion badan dia, harga dia lebih kurang sama je. Dan yang paling best, korang dapat aksesori yang lebih banyak. Kemudian dia punya artikulasi tu jauh lebih mantap daripada blokis Dan dia punya figure pun lebih besar lah, jadi sedap untuk korang main. Jadi kalau korang tanya saya mana yang saya lebih prefer, saya akan jawab korang lebih baik beli keyplate Ultraman ni lah. Dan saya harap suatu hari nanti keyplate akan keluarkan juga versi yang macam ni untuk Kamen Rider Memang sangat berbaloi korang beli. Jadi itulah, kalau korang tanya saya, memang keyplate adalah juara untuk dia punya perbandingan di antara blokis dan juga keyplate ni. Mantap.
Dan ini adalah perbandingan di antara LDCX Ultraman Saga, Action Figure Mini Ultraman Gaia, Keyplay Ultraman 3 dan juga Chodo Ultraman Agul. Okay, jadi kalau boleh tengoklah, LDCX Chodo lebih rendah dan lebih kecil lah berbanding Keyplay. Dan kalau untuk Action Figure Mini, diorang lebih kurang sama tinggi je lah Jadi sekitar 12 cm lah untuk Keyplay ni. Okay, jadi ketinggian dia tu korang boleh nampak sendiri macam ni lah. Memang mantap. Okey, kita dah sampai di akhir video. Jadi macam biasa, kalau di akhir video saya akan bagi rating untuk figure yang saya review kali ni. Okey, jadi untuk rating akhir video kali ni, saya tak akan bagi satu persatu. Saya tak akan bagi Dyna 1, Gaia 1, 3 1 kan. Saya akan bagi secara total ataupun keseluruhan, yang mana pada pandangan saya untuk trio TDG ni, diorang memang semua sangat-sangat cantik. Dan pada pandangan saya memang tak ada sebarang perkara sangatlah untuk saya komplainkan bagi ketiga-tiga figure ni. Jadi untuk trio TDG era Heisei ni, keluaran Keyplay, saya akan bagi rating 9.5/10 guys. Memang tinggi kan, tapi inilah kenyataan dia, yang mana pada pandangan saya memang sangat-sangat berbaloi lah untuk korang beli. Dan kalau korang fans Ultraman 3, Dyna dan juga Gaia, memang korang kena dapatkan lah. Dapatkan satu pun tak apalah, sebabnya figure ni pun murah je guys. Dengan harga yang murah, artikulasi mantap, aksesori yang banyak, apa lagi korang nak? Memang sangat-sangat berbaloi lah dengan rating yang saya bagi, iaitu 9.5 Jadi kalau korang suka video ni, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, cuba korang bagi rating korang untuk figure kali ni. Bye bye.